Sekarang aku dekat HBP. Aku tak tahu nak ungkap perasaan macam mana, tapi rasa macam sedih. Rasa kesian ibu. Ibu bekalkan aku makanan. Ibu beli makanan ni dekat depan rumah aku, tapi aku tak pergi kerja. Ibu bagi aku bekal untuk aku kenyang dekat tempat kerja, supaya boleh buat kerja dengan baik. Tapi aku tak kerja Aku dekat HBP seorang-seorang. Minyak tinggal 3 bar. Sekejap lagi turun 2. Lepas tu turun 1. Duit pun tak ada. Aku tak nak doa yang duit tak ada, tapi duit aku memang tak ada. Aku tak ada simpanan. Langsung tak ada. Dalam bank aku, Maybank mungkin ada RM9 macam tu. Dekat dalam RSB aku mungkin ada RM4 kot kalau tak silap. PTPTN tertunggak banyak. Dah nak almost 3,000. Tu pun malas kerja. Bukan malas kerja doh. Cuma aku sekarang tak tahu mana hala tuju aku nak pergi ni. Aku tak tahu punca nak hidup tu kat mana. Aku tak tahu nak cari kat mana. Buntu betul-betul. Aku nak jadi artis. Hari-hari aku cakap aku nak jadi artis. Aku cakap dekat kawan-kawan aku. Aku cakap dekat ibu ayah. Aku cakap dekat Nazatul Iqbal. Aku cakap dekat haiwan ni, orang sekeliling aku. Aku cakap dekat alam semesta. Aku cakap dekat Allah yang aku nak jadi artis. Am I boleh? Saya boleh ke? Adakah one day saya akan jadi macam tu? Sampai tak tahu, aku tak tahu nak husnuzon macam mana lagi. Rasa nak give up, rasa nak menyerah sangat-sangat. Nak kurus tak kurus. Hilang kawan hianat. Sayang gila babi. Merayu dekat orang untuk stay. Silap lah lebihkan dia daripada family. Aku asyik cakap yang aku tak lebihkan kawan daripada family. Ibu dengan ayah, Nazatul, Iqbal, selalu cakap aku lebihkan kawan. Dan aku selalu nafikan, sebab aku rasa aku tak lebihkan kawan pun. Aku lebihkan family. And sekarang aku realise memang aku lebihkan kawan. Dan akhirnya aku sendirian tanpa kawan. Daripada awal aku notice pun, kawan tak boleh buat aku bahagia pun. Langsung tak boleh. Dorang tak boleh balas effort aku macam mana aku bagi kat dorang. Dorang tak boleh ada macam mana aku ada untuk dorang. Dorang tak boleh. Yang aku ada hanya diri aku sendiri. Yang boleh dengar masalah aku, yang tahu masalah aku sendiri hanyalah aku sendiri. Aku berkawan dengan orang dekat luar-luar sana pun, dorang pun tak dengar pun masalah aku. Dan aku pun tak share, tak memilih untuk share. Sebab aku susah nak percaya orang. Tapi itulah kebahagiaan aku, orang luar. Orang luar bahagia, aku bahagia. Orang sekeliling bahagia, aku bahagia. People pleaser gila aku ni. Borak duit tadi. Kuasa aku ada ni je. Ni pun duit ibu kasih. Aku 25 tahun. Aku 25 tahun dah sekarang. Dah Disember 2025 dah. Tahun depan aku dah 2026. Saving masih tak ada. Bekal masih ibu bagi. Duit pun masih ibu bagi.
Aku wish tahun depan aku dapat hadiahkan family aku birthday dengan baik, especially Nazatul. Iqbal pun sama. Ya, ibu tak payah cakap ha. Dapat kesiap aku balas jasa dorang. Dapat kesiap dorang tengok aku berjaya. Kenapa aku tak ada ambition macam orang lain siap? Kenapa aku nak jadi artis sangat-sangat? Aku boleh berjaya ke dengan artis? Boleh ke aku berjaya? RM20 RM34 Bagi tadi sebelum kerja, ibu tanya, dah isi minyak belum? Saya cakap belum. Dia kelihatan aku kot. Mak aku tanya aku dah isi minyak ke belum. Aku dah 25, mak aku tanya aku macam tu. Lepas tu aku cakap dekat mak bapak aku, tahun depan aku nak pindah KL, which is 2026. Tahun depan lah, tak lama lagi, 2026. Sekarang je dah 11 Disember 2026. Aku cakap aku nak pindah KL. Aku nak cipta kerjaya dekat sana. Sebenarnya reason terbesar aku nak pergi KL sebab aku nak kejar cita-cita dan impian aku. Sebab dekat sana dunia artis meluas, bidang artis meluas. Tapi bila fikir balik, boleh ke aku? Mi, boleh ke kau, Mi? Kau boleh ke? Engkau macam ni pun, kau tengok kau duduk kat sini. Kalau kau dekat sana, dekat KL dekat sana, Tanta dah jadi pengemis dah, Mi. Aku jarang rekod panjang macam ni. Tapi baru-baru ni aku beli iCloud. Alhamdulillah, dapatlah space banyak sikit. Alhamdulillah. Ini aku 11 Disember 2025. 11 Disember 2026, aku macam mana? Nanti kita tengok. Adakah aku berjaya menjadi artis? Adakah aku berjaya? Artis bola artis. Artis ni untuk aku sangat-sangat meluas. Senang cerita, aku Umi Nazira binti Salim sangat-sangat gemar berada di depan kamera. Di depan kamera, ditonton oleh orang ramai, di atas panggung. Aku Umi Nazira binti Salim sangat gemar bidang-bidang persembahan, bidang artis, bidang-bidang seni. Aku boleh menyanyi. Aku boleh juga berlakon. Mungkin aku juga boleh mengacara. Tapi kenapa aku tak mula-mula? Tahun depan aku bercadang nak masuk Aswara. Tapi bila fikir balik, aku 25 dah sekarang. Kalau ambil 29 selesai. Tak rasa itu terlalu tua ke? Aku asyik fikir terlalu tua dan terlalu lambat. Aku tanya ChatGPT, itu normal sebab ramai je orang berjaya dalam lingkungan umur macam tu. Aku nak husnuzon macam begitu. Tapi aku
tak jumpa lagi husnuzon tu. Dalam otak aku ni bertanya-tanya, boleh ke tanya soalan. Tak yakin diri lah senang cakap aku sekarang ni. Aku tak tahu ke depan macam mana. Aku nak masuk AI team, tapi aku tak tahu Allah izinkan ke tidak. Aku tak tahu. Tak tahu dah. Saya, Umi Nazira binti Salim, akan mendoakan kamu yang berada di dalam kamera sekarang ni berjaya dunia dan akhirat. Umi Nazira binti Salim bercakap kepada kamu yang berada di depan kamera ni, saya doakan kamu berjaya dunia dan akhirat. Tahun depan, kamu akan dapat capai cita-cita kamu. Kamu akan jadi content creator yang berjaya. Kamu akan jadi influencer yang berjaya. Kamu akan masuk TV. Kamu akan dapat apa benda yang kamu nak. Tahun depan juga, kamu akan raikan birthday family kau dengan baik-baik, macam yang kau wish. Tahun depan, kau akan balik Sabah. Setiap tahun, setiap perayaan, setiap cuti, macam kau harapkan, macam yang kau cemburui kawan-kawan yang kau dapat sekarang. Kau akan berjaya, Mi. Umi, kau akan berjaya, Mi. Kau akan berjaya. Tahun depan, kau tengok video ni balik, kau akan sedih. Dan kau akan proud dekat diri kau. Kau proud dengan diri kau sebab kau berjaya. Borak sabar Kadang aku fikir balik, kenapalah aku duduk Johor ni? Kenapa aku tak stay Sabah je? Tapi bila fikir balik, ada baiknya, ada hikmahnya. Aku lahir kat Johor, kampung aku dekat Sabah. Ibu dan ayah aku adalah orang Sabah. Kita orang jarang balik kampung. Jarang. Last aku balik, aku rasa 2022 mungkin. 2022 mungkin. Setelah sekian lama. Last masa tu balik, kalau tak silap aku, 2014 aku balik. 2022 baru aku balik semula. Aku sekolah dekat Sabah. Aku cerita aku sekolah dekat Sabah. And then 2009 mungkin ke 2008, ibu dengan ayah bawa balik sini. Sekolahkan dekat sini sebab aku accident. Aku kena langgar motor. So aku sekolah dekat sini. Lepas tu aku tak balik dah Sabah since 2008 ke 2009. Lepas tu kita orang balik 2014 macam tu. Balik jauh tahun tu 2009 lah aku rasa. 2008 ke 2009. Itu last aku jejak kaki. Maksudnya aku betul-betul pindah daripada Johor, daripada Sabah. 2009. 2014 aku balik Sabah sebab cuti 2 minggu macam tu, cuti sekolah. 2014. Lepas tu balik 2022. And then sekarang dah 2025, aku masih belum balik Sabah. Sebab kengkangan waktu, atau lebih spesifiknya kengkangan wang. Masa aku 2014 aku balik tu, miskin lah, tak tahu nak cakap macam mana.
Tapi ayah hilang kerja. Kita orang balik Sabah, ayah mesti hilang kerja. Yalah, siapa nak cuti sampai 2 minggu kan? Siapa nak kasih sampai cuti 2 minggu? Dulu ayah bawa lori. Aku cemburu betul lah. Cemburu betul. Bila waktu raya je aku cemburu betul. Orang lain dah get ready balik kampung sebab nak raya dekat kampung. Tapi aku tak balik kampung. Aku duduk sini je. Duduk Johor je. Setiap kali raya sunyi lah. Tak ada kawan-kawan kan. Tak boleh balik kampung. Tak ada duit. Aku, Umi Nazila, sedang bercakap dengan kau, Umi Nazila binti Salim. Aku doakan kau supaya start tahun depan kau akan balik kampung setiap bila-bila masa. Setiap ada kematian mungkin, setiap perayaan, setiap cuti, setiap keinginan. InsyaAllah kau akan start tahun depan kau akan balik kampung setiap tahun. Last aku balik 2022 siap. Kau tahu aku fikir, kalau ibu dengan ayah, kehilangan ibu dan ayah mereka macam mana? Kalau mereka tak dapat pulang ke kampung macam mana? Sedih sial. So kau kena ada duit, Mi. Kau kena ada duit. Kau kena ada duit yang banyak untuk support dorang balik kampung, balik Sabah. Mi, kau cuba bayangkan kau dekat luar kota tapi mak bapak kau meninggal, Mi. Mak bapak kau mati tapi kau tak dapat balik kampung. Sedih doh. So kau kena ada duit. Kau kena ada duit. Saya rasa saya takkan cut video ni. Saya akan post video ni sepanjang 20 minit ni. Saya akan post dekat YouTube. Dan saya akan mulakan kerjaya saya di media sosial. Dan saya akan dibayar dengan gaji yang tinggi. Every review saya akan dibayar. Every event saya akan dibayar. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya lupa nak buat intro kan. Okay, ini intro saya. Dengan segala maafkan saya. Segala puji bagi Allah, Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Hai, Assalamualaikum, saya Umi Nazila. Selamat kembali ke YouTube channel saya. So, itu adalah intro saya dan outro saya. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Alamak, saya silap lah. Itu kena intro saya. Kejap semula. Ini intro saya. Saya takkan cut video ni. Saya akan post macam ni je. Saya akan cut depan ni untuk masuk dekat video hadapan. Dan saya teruskan video ini. So, intro saya. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Hai, Assalamualaikum, saya Umi Nazila. Selamat kembali ke YouTube channel saya. So, ini adalah outro saya. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Terima kasih saya ucapkan. Boleh ke macam tu? Macam tu okey je. Ya, bagi fikir dulu.
Okay, ni outro saya. Baiklah. Kejap ada ni pula. Tengoklah Mi, dia hasil kau duduk kat sini je. Apa lah Mi ni. So ini adalah outro saya. Okay guys, ini sahaja daripada saya. No. Okay guys, ini saja konten saya buat hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan paling penting, jangan lupa saya Umi. Saya Umi. Jangan lupa saya Umi. Bye. Assalamualaikum. Okay tak, outro saya. Kalau intro tu macam nak buat lagi better. Sekejap, saya nak buat intro lebih baik. Sebab saya tak sebut don't forget to like semua. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Hai, Assalamualaikum, saya Umi. Welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, share and subscribe. So yeah, selamat menonton. Tak okey lah. Sebab aku tak ada semangat. Dengan nama Allah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Hai, Assalamualaikum, saya Umi Nazila. Boleh panggil saya Umi. Welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay tak intro saya? Saya rasa itu je. Ini betul-betul last. Terima kasih kerana menonton. Sekarang dah 22.32 saat. Itu saja daripada saya. Minta maaf terkasar bahasa atau tersalah ayat atau tersegala apa-apa. Maafkan saya. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih sebab singgah, paling penting. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, insyaAllah saya akan jadi YouTubers berjaya. Saya akan menjadi TikTokers yang berjaya, insyaAllah. Dan mungkin akan dapat anugerah, wallahualam. Dan insyaAllah saya akan menjadi artis one day, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Di minit 23.18. Bye-bye. Terima kasih.